Hi, welcome back to my channel Lafaz Empire by Cik Faz. Okey, hari ni Cik Faz akan menerangkan tentang jenis kapal, iaitu Offshore Support Vessel OSV. Ada beberapa jenis kapal di bawahnya, iaitu AHTS, Anchor Handling Tug Supply, dan PSV, Platform Supply Vessel. Okey, sebelum ni Cik Faz ada terangkan tentang seluruh jenis kapal lah di laut, iaitu ada jugalah beberapa tak sebut, macam kapal selam tu saya tak sebut. Untuk video kali ni saya lebih memfokuskan tentang Offshore Support Vessel berkenaan HTS dan PSV. Benda ni selalu ditanya juga oleh para student lah ataupun orang awam, apa beza antara HTS dengan PSV. Jadi saya terangkan berkenaan dengan jenis kapal ni. Sebenarnya banyak yang boleh diterangkan sebab banyak ada yang confused tau, antara sama ke oil tanker dengan chemical tanker, ataupun boat carrier dengan LNG sama ke? Dia macam pelbagai jenis persoalan. Jadi di channel saya ni, Lafaz Empire by Cik Faz ni, saya akan terangkan secara part by part lah, setiap minggu, dengan pelbagai informasi lah. Okey, yang baru jumpa channel saya atau tekan link channel saya ucapkan selamat datang. Okey, dekat channel saya ada dah video yang lepas-lepas saya dah terangkan banyak tentang pangkat di atas kapal, prosedur untuk menjadi seorang pelaut. Saya ada terangkan tentang dokumen proses. Jadi yang belum tengok video yang lepas-lepas, boleh tengok video yang lepas-lepas untuk informasi yang pelbagai lah. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Video kali ni Cik Faz buat slideshow dia, tiada penerangan, tiada voice record lah untuk video kali ni. Untuk terus-terusnya lah, slide-slide seterusnya, sebab Cik Faz akan menghadapi peperiksaan SPE. Jadi Cik Faz tak boleh nak terang secara jelas lagi sebab kengkangan masa. Jadi doakan Cik Faz untuk dipermudahkan urusan hari Selasa ni untuk exam SPE. Dah berapa kali dah exam, tapi harap untuk bulan Ramadan ni dapatlah rezekinya. Okey, selamat menonton.
Okay, itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa turn on notification, like, share untuk informasi akan datang. Thanks for watching.